Bye. Yul, kita gimana Yul? So hari ni kita akan bergerak ke Cebu. Jaga tu berapa kan? Oh. Berat. 2 kilo. Dah RM38. Oh, RM8 juga ah. Beg saja. Dah sampai KLIA 1. Kita naik batik. Batik sebab nak pergi Sarawak kan. Kan Sarawak banyak batik. So kita naik batik. Tiba sangat. Naik flight kita pagi tadi pukul 6 petang. 6 pagi. Tapi delay. Tahu-tahu email dapat pukul 6 petang. Tak tahulah sebab apa kan. So untuk kali ni kita pergi ke Cebu untuk support event Cebu Bike Week. Walaupun penganjur dia tak panggil kita pun. Macam dekat Semenanjung kan semua penganjur panggil lah. Pek atas sini, pek atas sini, pek support sini, pek. Tapi kat sana macam biasa tak tahu kan. Memang tak panggil pun. Kita dalam motorsport ni kita support. Mana je event yang saya tak pergi. InsyaAllah kalau ada apa-apa memang saya pergi. Kalau saya free memang saya pergi lah. Cuma untuk kali ni ada clash. Malacca diorang ajak saya RZ member. Lepas tu Cebu Bike Week. Saya prefer Cebu Bike Week lah. Sebab saya nak meraihkan orang sana. RZ member mungkin tak ada apa-apa sangat. Ya banyak hotel-hotel apa semua. Dan ramai influencer yang pergi. So saya datang sana bukan saya ni bagus orang nak tengok bukan. Tapi kita meraihkan lah. Supaya ada apa-apa yang mungkin collaboration. Mungkin ada apa-apa. Mungkin apa-apa yang saya boleh bantu kat sana. Dan dari segi motorsport ke ke motorsport ni mungkin saya boleh bagi satu impact yang bagus untuk dua. Okay, kita tengah tunggu flight. Doakan semua pergi balik baik. Tapi kalau kita upload video ni maknanya kita dah okey lah tu kan. Kalau kita tak upload video tu maknanya tak ada lah. Okay, jumpa di sana. Kita jumpa kereta kita. Siap. Ini yang baru dua. Yul, kita kat mana? So hari ni kita dekat Cebu. Dekat mana? Kedai makan apa? Popular baru. Popular baru. So pada follower kecil Siam jangan lupa unfollow dan follow saya. Ya, bukan cakap. Kalau lupa cakap basic bank ni. The next morning. Hari ni hari kedua kita sampai di Cebu, Sarawak. Kita ada di Petronas depan SBC, depan RS Hotel. Macam kita cakap kita nak belanja minyak pada hari Jumaat pukul 3 sampai pukul 4. So sekarang pukul 3 minit. Kita nak belanja RM500 ataupun sampai pukul 4 mana-mana dulu lah. Kalau ramai RM500 settle lah. Kalau tak settle kita belanja sampai pukul 4 saja. Lepas tu kita nak pergi ke dataran Cebu untuk jual baju lah. Baju kita bawa satu selai saja dan kita nak tengok macam mana kita nyuruh budak nak isi minyak. Sebab kita nak bantulah abang-abang yang buat Grab, abang buat runner apa semua. Kita bantu doang. Walaupun kita cakap alah RM5 je pack isi minyak, RM7 je. Tapi korang tak tahu sebab korang kaya, korang okey lah. Tapi bagi diorang ni walaupun isi minyak full, diorang memang mengharapkan tak kisahlah RM10 ke RM5 ke RM2 tetap bantuan juga. So siapa lagi nak bantu kita kalau bukan Menteri Pemotoran ni. Dan kita ada ni. Dia sebenarnya hari ni bukan saya yang belanja kat sini tau. Ayul yang belanja. Okey. So nak minta sikit Ayul cakap apa-apa sikit lah. Dia macam ni lah. Korang komen boleh lah kan? Okay, tak ada. Okay, so hari ni kita nak bagi minyak free untuk mana-mana rider-rider and peserta untuk event Cebu Bike Week. Mana-mana yang tengok video ni, yang dah datang pun, saya harap korang stay support kita orang supaya kita orang dapat bagi lebih banyak lagi lepas ni. Alright. Hello guys, Assalamualaikum. Saya Ayu Aswanar sama dengan kecil, dengan Apek Sayo, dengan Mat Tayar Pecah bersama Rodi guys. So hari ni kita nak bagi minyak percuma dekat semua yang datang ke Cebu Bike Week dan untuk rider-rider kita. So harap lepas ni korang boleh support kita orang supaya kita orang boleh bagi lebih banyak lagi. Okay guys, bye-bye, fly. Tengah sedap-sedap live. Aduh, violation pula. 3 hari kena ban. Serabut lah TikTok ni.
Dia kata kita scam. Belanja minyak pun scam. Belanja minyak free pun tak boleh tau. Kalau buat video mungkin boleh aku. Tapi kalau buat-buat macam ni, ya AI detect kan. Kita cakap benda free, minyak free lah apalah, dorang detect sebagai scam. Aduh, tak faham betul lah aku. Terabut lah. Sekarang pukul 4 dah. Tepat pukul 4. Kita nak pergi ke Dataran Sibu pula sampai malam lah. Sampai malam gitu. Aduh, koyak tu. Dah lah penat dah kena ban pula tu 3 hari. Sampai balik KL tak boleh buat live. Pisang lah. Okay, kita jumpa lah petang lagi. Esok dengan lusa dekat Dataran Sibu. Sibu Babi. Okay, tak lupa. Sambung. Sekarang macam ni tu, 2 ekor kena ban. Orang kita sangat suka mendengki sama-samanya. Bak kata apa patah, air dicincang tak akan butuh punya. Tengok, lu bank gua, TikTok gua ramai saboter lah. Tengok. 489. Hai kau. Hai kau. Bilang. Event Sibu by week macam biasa lah. Setiap tahun macam tu lah. Kalau kau naik kapcai, kau nak rem kat dalam, kau kena sawan lah. Bukan event Sibu mana-mana event macam tu juga. Kalau kau pakai superbike, kau rem kat dalam tak ada hal. Tadi kita dengar wong. Tapi motor superbike lah, tak ada marah, relax je. Cuba kau naik RC tengok, kau rem kat dalam tu. Kau dengar kan? Dengar tak bunyi? Dari sini boleh dengar. Superbike tak ada hal kalau kau rem. Kau nak rem pecah-pecah pun tak ada hal. Sebab kau ada duit je. Kalau kau tak ada duit, kau dah kesalahan lah. Kau tahu cakap, kalau kau nak rem, kau bawa superbike. Kau naik LC ke kan, Aspire ke apa, mesti kau kena angkut. Mana-mana event macam tu juga. Cakap, kau kena ada duit lah. Tak ada duit, jangan rem lah. Kau kena all money. So, kita sekarang ni duduk kat luar. Kita menjual kabut-kabut pada supporter-supporter nak beli baju kat sini lah. Kita jual kat luar. Sebab kat dalam kita tak ada sewa apa semua. Tak ada tempat kan. Ni bulan last minute dia bawa je. Berapa helai je kan, untuk bagi budak-budak ni. Okay, kita sambung menjual. Later. Kalau kau datang Sarawak ataupun Sibu lah, popular ni memang popular lah. Memang orang lepas sini. Dan suasana Sibu by week memang selalu macam ni lah. Memang meriah. Biasa ada suasana. Banyak lah geng-geng motor. Banyak awek, banyak laki tak payah tengok lah. Kita tak perempuan. Banyak sini, banyak gadis-gadis lah. Tapi jangan tu cakap, jangan sangkut dengan Sumandak Sarawak. Bahaya. Macam aku tak apa. Aku banyak kawan je. Aku kan lelaki perempuan, aku kawan. Kau jangan sampai kahwin. Nanti kan pecang. Tapi tu lah, Sarawak dia best kat sini. Dia macam dunia luar, dia tak sama macam Semenanjung. Kalau kau nak rasa, kau kena datang Sarawak, nanti kau tengoklah suasana dia. Agak sedikit lain, tapi best. Sama juga Malaysia, tapi dia macam satu dunia lain. Lagi-lagi makanan dia, lain sikit lah. Tapi so far, okay, cucu Cina. Okay, itu saja nak review malam ni. Ciao. Hari ni saya makan dekat Popular nasi lemak kukus dengan ayam penyet. So memang bagi saya rasa dia sedap geng. Sumpah sedap. Tak borak geng. So dengan air dia pula Teh Peng made in Sarawak guys. Memang sedap geng. Kau tengok ni, macam mana nak cakap ni. Tak pernah aku makan seumur hidup aku coket teo besar macam ni pinggan dia tau. Aku ada satu kecil, kau ada satu, kau tengok. RM10 je tu. Aku ingatkan RM20, RM30, RM10 dah. Aku dah cakap dah tadi. Aku baru je cakap tadi, Sarawak ni pelik sikit. Tengok. Memang tak tahulah. Aku tengok dah tergoda ni. Okay, jom makan dulu. Kalau aku tak puas, aku nak bungkus pergi hotel makan. Okay, gerak dulu. Assalamualaikum. Hai kau. So sekarang ni kita dekat dataran. Ni orang panggil Phase 1 dan dekat event tu adalah Phase 2 yang tempat event sekarang ni. So sekarang adalah hari kedua untuk Sibu Bike Week 2024. Dekat sini Rodi kecil, ada Ayul dengan Mamat. Apik tengah cherry berry ya. Satgi dia datang. Apa-apa pun korang follow, korang tengok. Fly biru-biru. Alright ngam. 2, 3 dia baca. Ni lah depan dataran.
Geng Stella Daga. Thank you lah abang tu. Banyak geng, terima kasih banyak geng. Okey, betul saya. Thank you bang support. Mantap. Terima kasih.
Okey, hari ni kita hari terakhir di event Cebu Bike Week. Hari Ahad pukul 9 pagi Biasanya diorang kat sini, kalau korang nak tahu, diorang akan ambil gambar bagi-bagi. Dan bila ambil gambar dengan grup diorang kat sini kan, diorang akan terus balik lah. Sebab ada datang dari Brunei, dari Indonesia, Diri, Kuching. Ni diorang tak ada buat apa sangat. Pagi-pagi diorang akan ambil shoot. So siapa tak tahu, jangan tiba-tiba datang tengah hari atau petang, tak ada apa dah. Kalau kat Semenanjung petang atau tengah hari baru ramai kan. Pagi-pagi tak ada orang kan. Tapi kat sini lain. Kalau kat Cebu Bike Week setiap tahun dia macam tu. Okey, kita tengah menunggu grup joker kita. Dan nanti kita nak buat shoot sikit lah, cun-cun lah. Apa lagi? Jom kita review sikit. Macam tadi kita sampai sini pukul 8 kan. Sekarang dah pukul 10. Datang sini, di biasa dataran sini macam biasa lah. Start tahun memang beratur parking. Ini pun tak cukup lagi Jadi ramai-ramai datang, aku rasa mungkin penuh lah sampai ke hujung. Dalam parking nak kena bayar. Siapa yang nak ambil gambar kat dalam kena bayar. Siapa yang nak buat OOTD kan. So kat luar ni yang marhain-marhain yang datang sekadar nak suasana, nak lepak-lepak. Dataran Cebu Phase 2 lah. Basically macam ni. Kalau tahun depan, kalau siapa nak datang je. Datang solo pun tak ada hal. Beli tiket flight pergi turun ke Cebu Jaya kan. Cebu lah, Cebu Jaya tu naik lah Grab ke apa kan, datang sini. Ambil suasana sini. Tengok suasana Borneo macam mana. Sebab setiap tahun yang paling best adalah di Cebu. Banyak yang review macam tu lah. Tapi saya akan datang nanti. Kalau ada Miri nanti, Bintulu ataupun Kuching, kita akan datang juga semua. Kita akan buat review semula. Nanti aku review pagi tadi lah. Diorang pagi-pagi, diorang ambil gambar, lepas tu diorang caw. Dia tak sama macam dekat Semenanjung. Petang bawa balik kan, sini tak ada. Pagi Ahad, caw. Motor macam ni, kalau kau tengok pun sama juga. Baca kat sana, make up. Tapi diorang banyak aspek standard lah. Tak semua motor kat sini modi. Nak nampak rasa-rasa je. Nak nampak rasa-rasa buat nampak racing-racing. Kalau tengok sini tu lah, kapasitor terkeluar kan. Banyak lagi lah yang kau tengok pelik-pelik kat sini. Tapi banyakkan space standard. Exhaust dia bising. Dia tak sama macam kat sana. Kat sana nak laju, sini nak laju kat mana? Orang bukan ada highway kat sini. Highway pun pen Borneo tu. Tak semua orang pergi highway. Kita tunggu lagi budak-budak joker ni. Mana dah? Pukul 10 lah. Tak abang pagi ni. Biasalah kan. Janji kari. Lambat sikit lah. Lepas kita tunggu. Apa plan lagi? Tunggu doang lah. Ciao. Coba Malaysia akan bikers terutama ini dia. Alright. Ada banyak lagi makanan yang sedikit sahaja. Cebu Bike Week 2024. Itu saja kemeriahan untuk hari ini. Di semua platform Cebu Bike Week 2024 hari ini hari terakhir. Dan sekarang pukul 11. Jangan lupa. Ni saja yang ada. Sebenarnya baju Soul lebih kurang kita bawa 100 helai. Sold out semua. Yang tinggal hanya saiz XS saja. 7 helai. Bermakna 93 helai sold. Tapi yang ni saya rasa yang ni saja yang bangun. Mungkin ada yang kerja, mungkin yang busy dan yang tak patang lah. Okay, terima kasih banyak kepada supporter-supporter saya, follower saya. InsyaAllah Cebu Bike Week 2025 saya nak pastikan budak-budak saya lagi ramai lagi supporter-supporter yang support pemotoran bukan sekadar di Cebu tapi di Borneo. Okay, yang belum ambil cuti sebelum event. Okay, jangan ada alasan jangan ada alasan tak ada cuti. Okay, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Bye, Assalamualaikum. Ciao. Fly! Indonesia!